Okey, jadi untuk soalan yang terakhir untuk segmen pertama kita ni. Okey, macam-macam kita dah rasa kan. Kita ada dengar cerita sedih lah juga kan bila nampak family orang dah tinggalkan anak tersayang kan. Orang kata sebabnya dari kecil mereka besarkan hingga kelah orang kata sekarang ni dah beranjak dewasa. So bila nak tinggalkan tu dia terasa sayang. Abang Zia, jangan peluk sangat part tu nanti orang cari. Tak puas hati pasal orang siram air. Ya betul. Awak nak tahu tak cerita tu? Cuba cerita. Betul ke kita cerita? Ataupun di luar nanti? Cerita di luar. Sementara saya masih ingat ni. Jadi dia dah hilang, kita kena cut lagi. Okey. Jadi soalan terakhir saya. Macam mana awak, perasaan awak kat sini? Maksudnya bila pertama kali awak jumpa roommate awak, adakah awak ngam je dengan roommate? Ataupun awak jumpa roommate yang jenis macam elak orang kata. Cuba terangkan tentang, bukan tentang roommate lah, tentang persekitaran dekat kampus. Kita cerita, kita mulakan dengan Kash dulu boleh? Boleh? Okay, silakan. Pasal roommate boleh? Pasal roommate? Boleh juga. Tapi masuk bilik tu, jumpa roommate tu. Tahu, time saya masuk, saya dah cari bilik kat bawah tau. Masuk bilik tu. Lepas tu saya nampak dia tengah baring kat singlet. Wow. Rambut dia panjang. macam rockers. Panjang mana? Panjang ke belakang. Oh, panjang ke belakang. Panjang tak kat sini. Tak ada lah. Saya dah terkejut dah tadi. Saya terkejut, saya tengok, panjang lah rambut kan. Samping ni. Dia pakai singlet Dia kejut badan putih tegur saya. Apa? Ni ke roommate lah kata. Betul lah roommate. Nama, saya tanya nama siapa? Nama Ahmad. Ahmad nama. Sedap nama. Jadi saya ingat dia pun cakap lembut-lembut je. Soft spoken lah kiranya. Saya dah mula takut lah. Awak ni macam ni. Dia saya dengan saya. Ya sebab mungkin orang kata first time jumpa. First time jumpa. Tak bersopan santun lah orang kata. First dia pun dia dah kecil-kecil lah dengan saya. Itu sedikit orang kata perlukan perubahan sedikit lah orang kata sekurangnya. Tu saya rasa tu dia baru tunjuk sikit je. Betul. Macam roommate saya kan, macam dua tu. Tanduk dia bukan sikit lah. Dah banyak lah. Saya sampai dah goyang kepala lah macam ni tengok dia. So kadang tu sampaikan saya rasa macam dia bukanlah orang kata meluat. Sampaikan saya rasa macam bila saya tengok dia tu saya rasa nak gelak. Dah tak tahan lah. Sampai saya sakit perut. Saya lari pergi bilik kawan saya. Dah tak nak duduk bilik tu. Bukan sebab merajangkan dia. Sebab tak tahan dia muka dia. Kelakar sangat. Abang Zia okey? Sihat? Alhamdulillah. Jadi kita dah dengar cerita tentang roommate Adin. Maaf kat saya tersasul. Tash. Ya, abang yang acak, handsome dan gagah. Jadi kita berbalik pula kepada abang kita yang sangatlah orang kata yes, gentleman. Adik. Silakan abang Adik. Tak. So, first masuk roommate tak apa kan. Jumpa terus ngam. Terus pakai kawan aku. Terus lepak sampai malam. Sampai malam lepak berdua kat sini. Kan ada program ini. Ya betul lah sebab TMTS kan. Ngam lah roommate. Yang paling tak expect sebab masuk kelas. First masuk kelas tu. Waktu masuk kelas tu, yang orang first saya jumpa kawan kepada kawan. Kawan kepada kawan, kepada kawan. Dua je. Dua je kawan kepada kawan. So dia maksudnya macam tentu saya kawan dengan Abang Zuya dengan kawan dengan Kak Jan. So saya sekelas dengan Kak Jan cerita lah. Kawan kepada kawan. Kalau tiga kawan kepada kawan kepada kawan kepada X. Dia dah jadi X. Dia dah tak ada Y dah. Dia dah tak ada Y dah. Apa dah matematik engineering kan? Nak tahu tak jumpa X. Let's get. Yang peliknya bukan seorang, dua orang kawan yang berbeza kan. Orang ni kawan kepada kawan, orang lagi seorang kawan kepada kawan. Orang ni
kawan kepada kawan saya seorang ni. Waktu sekolah menengah. Yang lagi seorang ni dia jarak sikit. So kira diorang dulu ni tak dapat lah. Tak dapat. Oh, okay, faham. Orang lagi seorang perempuan. Oh, sebab tu lah dia ada macam sedikit gap macam tu lah. Sikit. Terus orang ni pula dia kawan kepada kawan saya juga. Waktu sekolah menengah juga. Dua-dua sekolah kawan sekolah menengah. Oh, okay. Jadi adakah dua-dua tu kawan daripada sekolah yang sama ataupun berbeza? Sekolah yang sama ataupun sekolah yang berbeza? Sekolah yang sama. Sekolah yang sama lah. Okay, faham. Mana tahu sebabnya orang kata macam kan kita ni kan kawan kan tak boleh memilih kan. Kita kena terima baik buruk seseorang tu kan. Jadi mana tahu salah seorang tu merupakan kawan awak dari kenalan sosial media ke. Kita tak tahu. Okay. Jadi itulah antara pengalaman awak. Ada lagi? Awak nak tambah? Ada lah. Memang sangat mind blow dan lucu ya. Sebabnya kawan kepada kawan dia ibaratnya emak kepada emak dan emak kepada emak kan. Awak tak faham kan? Tidak. Okay, seterusnya kita pergi kepada yang kedua, iaitu tanya awak dulu. Apa benda yang awak expect sebelum awak masuk politeknik ni? Dan apa benda realiti yang awak dah tengok lepas masuk politeknik? Kiranya expectation vs reality. Okay, siapa nak mula dulu? Abang Kesan lah. Saya dulu. Sila. Kalau saya benda yang saya expect masuk first macam Kau cakap tadi lah. Seru kan? Bukan. Budak politeknik nakal. Ganas. Waktu saya masuk, rumah saya je saya tengok. Ada kurus macam Mazui tak? Lagi kurus. Lagi kurus? Saya kurus. Dia dah? Oh, Okay. Okay. Sama silakan. Menarik. Betul. Lembut pergerakan dia. lentik lah. Adakah Mulut setiap dia kali tak lembut lah. Adakah setiap kali macam mulut dia cakap dia akan macam you ni Tak, macam tu ke? bukan. Tak. Sebab Au-au ke? sebab Bukan. aku cakap dari segi tubuh badan yang lentik Tubuh badan dia. Macam kalau ambil gini. Okay, tunjuk tu apa ini lah. Kalau tunjuk balance sikit. Oh, macam mana? Jangan tunjuk sini. Tak boleh tunjuk sini. Pergerakan dia. Orang ni tak. Dia macam mana? Dia spreading card. Kalau ikut banyak-banyak nanti jadi macam tadi. Dia lembut pergerakan. Sebab dia tak. Faham? Lembut pada pergerakan tetapi tidak pada Okay, itu je yang dia nak sampaikan. Dah. Terus ni kita kepada tak ilmu juga kan. Mungkin ada pandangan yang lain. Mungkin tadi Kash dah bagi satu kan. Mungkin selepas ni ada lebih lagi untuk soalan Abang Buya bagi ni. Betul? Betul. Awak setuju? Sangat. Awak sure? Very very sure? Okay, apa soalan dia? Expectation vs reality. Apa benda yang awak expect sebelum awak masuk politeknik dan apa benda reality berada di situ? Terus kan dia kan nak dapat poli ni kan dia ingat Nazla Shah ni apa hebat. Bukan sebab sultan kan. Bila masuk biasa je. Biasa Ah. sebab nama sultan tu. Mungkin orang kata nama seseorang tu boleh membuatkan seseorang tu terdengar gah. Tapi betul. pada sifatnya mungkin tidak. Betul? Betul? Faham? Saya ingat mula ingat makan sini mahal. Macam mesti harga dia mahal. Perak ni dia murah sikit. Kaya lah. Tapi bila duduk sini, Lagi mahal. lagi murah. Alhamdulillah.
So syarat tu orang Perak. Terkoma. Saya tu Kelantan. Maaf saya orang Perak. Okay, jangan kata saya bukan orang Perak. Tapi budak Selangor kena murah dia tak berak. Ya betul. Ya, betul. Tapi makan tu ingat duit perlu berjimat. Ya. Itu saja. Apa kata kita pergi ke Jadi seterusnya berbunyi. Jika anda berjaya menjawab, anda mungkin memenangi RM30,000. Dan sebagai anda mungkin akan kehilangan semuanya. Okay. Jadi soalan saya, bila awak dah masuk kuliah ni kan, apa yang orang kata berbeza dari jangkaan awak? Atau mungkin sebelum awak masuk ni, awak expectkan yang jangkaan awak lah. Oh, orang sini semua influencer. Bila masuk, no, semua mutu kurang. Itu contoh lah. Contoh lah. Okay, jangan trigger, okay? Itu hanyalah contoh daripada. Okay? Saya rasa Adib dah banyak lagi. Cash dah banyak lagi. Kalau saya pendapat saya kan mengabang Berman. Tapi sebaliknya. Sebaliknya. Sebab saya ingat ni Perak. Perak kan benda dekat dengan rempit-rempit. Ada chip ikan lima. Saya tak mengisah siapa. Saya tak mengisah siapa. Mungkin orang kata kelompok tu berdasarkan minat. Saya juga tahu tu. Betul? Kalau nak ceritakan, tahun lepas saya pernah datang Perak. Sampai Perak waktu lalu highway Setiawan. Nampak satu dua ekor. Dua ekor. Adakah dia berkepala botak? Janganlah tengok saya. Ini berambut. Ya, betul lah. Adakah dia memakai cermin mata juga? Wallahualam. Tak sempat lagi dengar. Tak sempat ada Kadang ingat dia muka rempit. Rempit lah kan. Berdiri dekat pabrik stesen minyak. Akan datang nampak muka Selangor lah. Macam mana muka Selangor? Muka Selangor lah. Muka Selangor Instagram lah. Selangor ni banyak juga yang kena. Saya tu orang Selangor. Darul Ihsan. Selangor Darul Ihsan. Okay, jadi adakah awak nak tambah lagi apa-apa statement? Tak ada. Okay, untuk orang Selangor, janganlah kecam adik hanya meluahkan apa yang terjadi. Sebabnya dia pergi orang Selangor juga. Orang Selangor handsome. Saya pula yang terasa. Kenapa tu? Saya sebab bila dia sebut instant tu saya macam gitu. Oh, okay, saya faham. Saya rasa benda tu perlu diperbaiki. Ada mention sesuatu. Okay, seterusnya kita ke Kash pula. Kash ceritakan sedikit kecintaan awak selain daripada sebelumnya apa? Saya Apa awak fikir tu? Kalau rasa nak kami cari kopi, abang saya boleh keluar kita beli kopi. Satu. Masa ni Promo 30%. promo 30%. Ya betul. Sehingga bila? Sehingga tu saya tak tengok, tapi saya tengok 30% sahaja. Ya, 30%. So syarat tu kopi satu. Kalau warga pisah yang tengok, bolehlah semua tu kopi satu dan minum air. Jadi siapa yang minat matcha tu? Matcha atau suka kopi? Bolehlah cari di kopi Satu. Okey, silakan. basic iklan tadi. Oh ya. Dia ada promoter. Okay, kami tahu kepada warga-warga pisah yang ada macam buat jualan ke nak sponsor kami. Kami juga terima. Kami akan letak di tengah-tengah ni brand anda dan itulah kami akan promote. Nanti tambah ya. Tambah ya. Bunyi. Itu dia kan? Alright, bagi saya saya dia macam mana maksudnya soalan dia? Dia macam bila awak jejak kaki kat poli, apa yang awak rasa berbeza dari perasaan awak? Sama lah. Saya tak tahu sangat pasal kisah ni. Saya cari kat TikTok, saya cari dekat apa Instagram. Susah
orang nak expose tentang pisang ni. Sebenarnya daripada kuah, daripada polisas. Jadi pisang ni macam dia tak nampak lah. Dia punya culture dia kat sana. Tempat kat sana. Jadi bila saya datang sini and saya tengok, baru saya nampak dia punya environment dia. Gunung. Dulu saya tak tahu pun kisah ni ada dekat dengan Banjar Cita Mangsa. Tinggi sangat wak. Saya rasa genting lah cukup. Dekat lah. Jadi bila saya dah tahu, tu expectation saya macam juga duduk sini kan. Mungkin panas pada waktu tengah hari. Banyak orang kata apabila tengah hari, matahari kan berada tegak di atas kepala kan. So benda tu orang kata keadaan juga lah. Memandangkan tempat Tazlan Shah ni berada di atas bukit kan. Jadi benda tu akan bagi penat. Tapi apabila malam ataupun waktu subuh memang saja kan. Ada genting lah orang cakap. Kan. So masa mula pun saya juga saya rasa macam mana bisa ni? Mana cara belajar ni? Saya pun tak faham. Banyak orang kata pisas orang kata macam tak banyak orang expose tu orang kata. Jadi bila dah masuk tu barulah orang kata macam kata shock juga tentang cara belajar dia. Jadi pendapat awak pula pasal perbezaan cara belajar tu macam mana pula? Dalam jangkaan awak lah. Okay. Jadi jangkaan awak masa awak jejak kaki kat pisas ni apa jangkaan awak untuk orang kata bila masuk kelas? Dari segi subjek yang awak belajar. Dia best lah. Sebab kelas tak banyak. Jam. Dari situ macam best juga belajar dekat alam ITPA. MPS lah. Jadi so tak ada stress belajar. Tak macam sekolah dulu. Sekolah pula macam mana? Apa awak rasa berbeza? Sekolah pula padat. Jadual padat gila. Balik sampai petang. Lagi malam. Jam kerja pun baik. Kalau baik siap kerja sampai 2 jam pun. Betul? Oh sama. Setuju. Ya, apa pandangan awak pula perbezaan? Sekolah menengah yang sini. Tentang kos awak dan pendidik. Cara belajar awak kat sini masa first awak jejak kaki, apa yang awak rasa tentang awak punya belajar ni? Boleh bawa kan? Macam tu lah contoh. Adakah saya boleh bawa kos ni ataupun saya tak boleh kan? Apa expectation awak? Jadi saya ni yang sekolah menengah. Okay. Sebab sekolah menengah kita belajar open. Apa benda kita belajar? Semua banyak. Kita sambal PTE, kita fokus satu tempat. Faham? Kita macam lagi senang. Jadual pun tak padat. Tu je tak padat, saya tak tahu. Sama je. Cumanya bagi kami satu tu dia agak sedikit padat disebabkan ada COVID-19. Jadi bila dah naik semester 2 pun still ada COVID-19. Jadi 3 ke atas tu dia dah sedikit orang kata jadualnya tidak terlalu padat, tapi masih awak akan rasa belajar tu lah. Belajar memang tak penat, betul? Kan? Ada orang kata belajar yang sangat mudah. Even kita belajar bahasa Melayu pun di peringkat IPTE, ini tu akan jadi lagi suka. So, orang kata IPTE ni sangat best. Macam awak cakap tadi, kelas jam 2. Kadang tu kalau macam perbezaan lah dekat sekolah kan, apa yang kita nampak. Kalau time sekolah, kalau cikgu ada mesyuarat, kita kena duduk dalam kelas. Kalau sini, lecturer ada meeting ataupun kursus, kita boleh naik bilik terus tidur. Betul? Kita sangat seronok dah. Awak rasa kau? Saya sangat betul. Ya, saya rasa Abang Zuya perlu tambahkan sedikit pendapat apa perbezaan. Pendapat Aziz ke pendapat saya? Dua-dua lah. Dua-dua lah. Kalau saya,
Waktu saya tingkat 1, saya lah. Kedua saya sangat prep. Salah dengan kuku. Tapi saya cuba masuk. Tak belajar urus masa dengan sangat teratur. Saya ada je nak masuk masyarakat. Itu niat. Tapi bila dah masuk semester 2, 3, 4, orang kata, sini kata punya subjek tu makin lama makin susah, tapi masa tu singkat. Tak berapa pack. Mungkin itu perasaan juga. Itu perasaan itu. Jangan lain. Jadi kalau awak terlari ke perasaan tu, nanti itu akan bawa orang kata perasaan tu sampaikan awak jadi rasa susah nak belajar. Betul? Kan? Macam contoh saya dengar yang Abang Zuya kata macam-macam nak masuk ke apa semua. Minat tu boleh ada, tapi orang kata komitmen tu lah. Sebabnya tak semua orang boleh bagi komitmen. Betul tak? Okey, jadi kita dah rehat. Semua rasa penat ke? Ya, okey. Boleh. Masih bertahan lah ni. Masih bertahan. Apa Zia? Dah lost lah. Dah lost lah. Total lost ke everybody lost? 50-50 baby. Jadi kita adalah Hari kan? Saya beri kita ni kan? Okay, jadi tanpa buang masa saya nak tanya soalan. Boleh. Pendapat awak lah, apa 3 benda wajib pelajar baru patut tahu sebelum masuk ke politeknik kita? Bukan politeknik kita saja, ke IPTA lah. Tahu urus. Yang paling penting lah bagi saya. Tahu urus duit. Dia dah kadang-kadang ada fikir kena urus sendiri. So next, kena tahu pasal uruskan masa. Bila nak set assignment, bila nak tidur, bila nak bangun, supaya tak lambat masuk kelas. Tak jadi macam kaca. Betul? Ni selama masuk kelas kan? Tadi hotel kena marah tu. Sampai 9 minit. 9 minit. Tak mungkin orang kata ada sikit. Ada apa lagi? Itulah bagi saya yang paling penting. Pandai pilih kawan. Ada kawan lah. Kawan ni mempengaruhi diri kita lah. Apa yang kawan ni kita buat, Kita mengguri kawan. betul. Okay, jadi itu antara 3 yang penting lah orang kata yang ada cakap. Pertama apa? Duit. Betul. Yang kedua adalah masa. Betul. Yang ketiga, Kawan. Kawan, ya Allah. Ya. Maaf lah Shopee tu buatkan saya macam tiba-tiba macam mana dah tambah Shopee ni. Okay, untuk Kash pula, apa benda yang 3 benda wajib yang Kash nak sampaikan kepada penonton kita? Mungkin ada pelajar-pelajar yang bakal memasuki IPTA ataupun politeknik selepas ni kan. Jadi mereka perlu tahulah benda tu. Apa dia? Okay? Saya sama je macam dia, tapi ada kelainan lain. Bagi saya, cara kita nak berkawan, cara kita nak, mungkin kita masuk poli ni, kawan dah tak sama kan. Kita kawan baru, betul? Jadi situ cara kita nak berinteraksi, berkomunikasi. Saya itu korang kena belajar cara macam saya susah dulu masa first masuk saya susah nak adapt. Nak cari kawan tu apa? Susah nak cari orang yang sepadan dengan saya lah. Minggu tu memang struggle. Dari situ kepada semua mana yang introvert kena jadi extrovert bila masuk IPTA. Betul? Jangan malu-malu nak bertanya, nak kenalkan nama. Itu sangat penting untuk kita. Kan di luar bilik darjah. Dalam bilik darjah pun penting untuk kita. Yang
Dua pula bagi saya, macam adik kata tadi, masa lah. Tidur lewat, bila time nak makan, bila time nak beriadah, itu penting lah bagi saya. Kalau tak urus, gone lah. Tidur lewat. Betul? Betul tak? And last kan, saya lah kan, cara basuh baju lah. Okay. Yang tu cara basuh baju tu saya sangat orang kata tertarik lah dengan awak punya 3 perkara tu kan. Dalam 3 tu, dalam banyak-banyak orang kata boleh cakap pasal kawan, duit, apa semua yang tadi masa kan. Tapi Kash memasukkan cara basuh baju. Cuba explain sikit kenapa. FBA ni kan ada dobi. Dobi bukan selalunya kosong. Kadang-kadang rosak, kadang-kadang elok. Kadang ramai orang guna. Jadi kita kena belajar lah basuh baju guna tangan. Ini kertak ada tu basuh baju, Allah, bertumpuk-tumpuk. Tumpuk. Dengan sabun serbuk ni. Betul. Ada yang basuh bau, still bau lagi. Dia gosok pakai niat. Betul. Lawan itu gosok baju. Cuci, jemur macam tu. Ada tu yang rendam 24 hours, rendam ke. Udah berlumut dah baju. Mungkin orang tu terpegun dengan suasana kita punya tasik ni. Betul. Oh, ya, betul. Ya, pisah selik. Taslik. Kalau dapat tak saya? Dapat sana. Sangat. Okey. Apa kata kita pergi ke soalan seterusnya? Jika apa lagi orang nak cakap? Saja. Kita Belajar basuh baju, penting. lagi dia lelaki atau perempuan. Betul. Dengar maksudnya? Saya ada soalan. Ada tak tips sesuaikan diri itu yang baru? Mana boleh kawan? Mana boleh kawan? Macam Kash cakap tadi kan, dalam pemilihan kawan Kash sangatlah memilih. Ini tempat baru. Sesuaikan diri. Ada tak tips untuk sesuaikan diri di tempat yang baru? Saya lah baru ni cara saya tidur. Oh, tidur. Ah. Sorry. Saya tak apa. Dekat pun. Apa tu yang macam sedikit tidak sopan tidur. Kalau macam contoh orang baru kenal datang kan. Itu sangatlah tidak sopan. Saya kena gemar. Tidur tu kan. Tidur. Kenapa nak tidur? Kita tempat baru. Kita mesti tidur tu penting. Jadi kita kena tidur, kena selesa dengan tempat tu dulu. Baru kita boleh cari kawan. Betul. Jadi orang kata sebabkan minggu orientasi kan memang kita dah buat aktiviti sangat banyak. Jadi kadang tu orang tak memilih dah. Memang orang fikir penat badan je. Betul. Dia, orang kata kalau berdiri kat katil tu dah boleh tidur memang dah buat dah cerita. Okay, jadi selain tidur apa tips lain lah awak nak bagi? Lain banyak interaksi lah. Cara cakap, tanya. Kan diam lah. Ni diam. Kita pun tak membangun. Kita kena banyak soal, banyak bertanya. Pada beberapa versi. Yang kita dalam grup pun diam lah. Jadi CCTV. JCTV. Di mana-mana ni. Betul. Aktif lah sikit kan. Kita boleh lah dapat member, dapat kawan lah. Kalau orang tu introvert pula kan. Sangatlah introvert. Sebab saya pernah jumpa juga kawan saya ni. Macam saya cakap kan, saya dah jumpa banyak orang kan. Saya ada jumpa yang extrovert. Contohnya kawan saya yang time
Dia cakap MTS, dia punya tak tahu malu juga kan. Yang tu saya macam okey lah lagi sebenarnya orang boleh kenal kan. Tapi kalau macam orang introvert tu macam mana pula? Apa pula tips awak untuk orang introvert tapi dia nak sesuaikan diri dekat tempat yang baru? Orang kena cari orang baik tu. Orang baik. Bukan lah, selalunya perempuan lah. Orang rapat je. Cari lah roommate ke, duduk daripada MPS ke. Dia berdua. Ada yang introvert lah. Introvert lah. Ramai-ramai. Saya lah kalau yang introvert. Saya tak introvert, saya extrovert. Jadi susah saya nak tahu introvert ni macam mana. Faham? Ya, sebab saya dengar Abang Zul dah 3 semester. Jadi saya mengenali Abang Zul, dia bukan introvert, bukan extrovert. Dia merupakan spesies yang Omnivore. Atas kopi. Okey, jadi ya macam orang macam tanya kalau yang paling suka adalah buat kawan. Jadi tips tu nak masuk ke IPTA ataupun nak daftar di politeknik, so biasakan diri cari kawan diri. Okay. Jadi untuk adik pula apa tips kalau orang tu ni nak bergaul lah? Introvert. Kalau saya introvert dulu aku sebenarnya. Sekarang tak boleh nak cakap. Di Tak tahu tengah-tengah. dia. Di tengah-tengah. Ambivert lah. Kawan saya kat environment. Tengok dia boleh kawan ke tak, itu boleh kawan ke tak. Dengan sebelah saya boleh kawan ke tak, kiri saya ni boleh kawan ke tak. Jadi awak rasa sebelah kiri awak tu boleh kawan ke tak? Alhamdulillah boleh. Boleh lah. Setakat ni lah. Dia ada spark lah antara awak dan Abang Mal dengan Abang Zuria kan 3 semester. Saya 3 minggu. Okay. Masih boleh. Yang tu saya dapat tak? Sebelum kita mulakan segmen penutup, pesanan untuk diri sendiri. Apa pesanan awak? Untuk awak apa pesanan yang awak nak sampaikan sebelum awak masuk poli? Sebelum awak masuk politeknik, kita adalah syarat. Awak boleh buka diri awak dalam masa MTS atau file awak tu awak boleh pandang lupa awak yang tempoh apa yang awak nak cakap. Apa-apa boleh. Boleh. Kalau saya lah kan, kalau abang tahu dia nak duduk sini, pindah sini, berubah apa, jadi yang lebih lagi lah daripada sebelum ni. Dia jatuh. Dia cakap ni. Tapi kalau anda kata benda tu terlalu privacy awak kami akan Saja sesungguh ubah hidup saya dulu, and one day baru cari dia. Jadi saya suka. Awak anak nombor apa? First. Okay, jadi nampak tak? Kita punya pertama ni bukan salah orang. Orang yang bercita-cita sangatlah tinggi. Ada apa-apa awak nak tambah lagi? Dia ada matlamat saya. Ubah diri saya dulu. Itu ruangan kan. Kiranya pesanan awak Pada diri saya faham? untuk saya berubah lah. Maksudnya saya yang dulu dengan yang sekarang. Jadi saya kena fokus dulu belajar. Sebab saya bercinta time SPM. Saya jatuh time SPM. Saya bercinta tu, saya tak fokus belajar. Saya result saya tahu tak, SPM saya dapat 3A je. Alhamdulillah lah. Masih rezeki awak lah. Masih rezeki saya, tapi bukan target saya. Saya target 6A. Tapi bila saya fikir balik, mungkin Allah uji saya lah.
Saya daripada segi percintaan tu, saya lalai phone dia 24 hours. Dari situ dewa dengan diri saya. Dah kena tinggal, lepas tu result SPM teruk. Down teruk Sumpah down teruk. Jadi semua yang bercinta tentang SPM. So itu awak punya pesanan untuk betul tip. pesanan tu diri sendiri yang kalau awak sebelum masuk politik ni. Betul. Lagi apa yang awak rasa ya? Saja. Kalau apa nanti pula? Cerita pasal pesanan untuk saya yang waktu pakai baju putih ni, pakai baju tidur rumah. Pakai baju putih lah lagi baik. Orang kata mana yang kita tengah lepak ke saya. Kalau saya nak pesan sampai sekarang, jangan terikut benda yang buruk. Waktu sekolah menengah saya pernah terikut benda yang buruk. Waktu IPTA ni saya niat, saya duduk Johor kan. Saya ambil jauh. Sengaja saya ambil jauh. Sebab saya nak berubah. Nak jauh daripada kawan-kawan yang lama. Nak cari kawan-kawan yang baru. Terus antara pesanan yang lain, saya jenis buat boros. Boros. Pesan, simpan duit selalu. Kita sekarang ni masih simpan. Tak tahu berapa lama. So berapa boleh saving kan? Tak tahu untuk berapa lama boleh save. Tangan dah bergetar. Oh, maksudnya awak tak tahu lah berapa lama tu awak tu boleh bertahan dalam bank boleh tu. bertahan dalam bank. Okey, saya faham. Ya, jangan risau ya. Kita ada. Ada. Okey, tak apa. Nanti mungkin masuk tu saya rasa awak kena bukan tangan je, satu badan menggigil. Gitu. Misalnya nanti kas kena ikat je. Kalau kita tutup kita punya podcast, tadi ada beberapa kata-kata. Masa pun datang. Masa pun datang. Kalau pangkas. Dia tu raja lah kot. Untuk kali ni. Tanya, apa pendapat awak dengan episod 1 kita ni di podcast dan topik apa semua ni, awak apa pendapat awak? Secara ringkas orang kata. Yes. Dengan Karina korang semua, dengan abang-abang semua. Memang masuk air, orang kata. Masuk air. Tadi pula secara ringkas ni macam mana? Apa pendapat awak? Best. Jadi apa dia? Jadi itulah episod pertama di RSP. Saya harap awak semua dapat enjoy. Dan kalau awak semua ada experience ataupun pengalaman yang awak ingin kongsikan, awak boleh DM IG PRSP ataupun Facebook ataupun YouTube ataupun TikTok. yes PRSP SAS Official. Okay. Jadi saya Muhammad Zulkifli Bugali. saya Muhammad saja daripada kami. Jumpa di next episode.